Assalamualaikum Yuni. Waalaikumsalam. Yuni tadi datang naik apa tadi? Saya datang naik motor. Naik motor. Tadi gerak pukul berapa? Gerak lambat sikit sebab saya bangun pun lambat. Dalam pukul 10.50 macam tu lah. Oh yang pukul 10.50. Baju bilik ni sejuk sangat ke Yuni? Sejuk. Oh sejuk sangat, sorry ada saya panas sikit bilik. Okay. Okay, Yuni pernah ke masuk mana-mana sesi? Pernah? So Yuni dah tahu lah perstrukturan semua tu macam mana? Ya. Okay, so saya buat simple lah. Saya sebagai kaunselor, teroka masalah awak bantu saya dalam sesi ni. Dan sesi kita akan berjalan selama 45 minit ke 1 jam. Tapi kalau contoh awak cederakan diri sendiri, cederakan orang lain dalam undang-undang, saya terpaksa bagi tahu pada pihak ketiga lah. Ayu ni okey ke dengan tu? Okay. Okey. Tapi sebabkan saya nak mulakan sesi ni, apa yang menyebabkan Ayu ni datang pada sesi hari ni untuk meluahkan sesuatu? Apa yang menyebabkan saya nak datang sesi ni sebab saya nak bagi tahu yang saya dalam masa 2 minggu ni saya sedikit stres lah. Tak adalah sedikit, sebenarnya banyak. Sebab saya banyak kerja yang kena buat. Kerja tu macam mana Ayu ni? um, Dari segi editing lah sebab bila kerja tu banyak, saya jadi tak boleh nak fokus untuk saya punya study. So Ayu ni sebenarnya stres sebab Ayu ni banyak kerja untuk lakukan sebab dengan bagi-bagi kelab gitu. Ayu ni pernah ke macam rasa penat sangat? Macam contoh situasi contoh macam berlaku macam mana pagi, petang ke malam Contohnya macam kalau based on saya punya lah, saya dapat kerja tu macam ni. Kita orang banyak program, so setiap program tu saya jadi media. So macam lepas kerja ni macam bertimbun-timbun dalam satu masa. So benda tu lah yang menyebabkan saya macam stres sikit. Saya nampak Ayu ni sebenarnya stres. Tapi at the same time sebenarnya benda ni bagi pengalaman pada Ayu ni sebab kemungkinan masa Ayu ni nak kerja nanti dia bantu Ayu ni dalam segi resume, daripada segi pengambilan kerja sebab nampak Ayu ni sebenarnya do something masa kat college. Mungkin lah. Bijak dong.